Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat review makanan segera ataupun makanan fast food daripada Nak first datang dekat Malaysia masa TRX Mall buka, iaitu TRX Mall yang mahal dekat dalam Malaysia tu, yang di mana semua barang-barang luxury ataupun barang-barang mewah berada di dalam tu. So ini yang sejak dia buka hype sangat-sangat. Tapi sebelum tu kita minum air dulu, haus. So air kita beli 2 set ni dapat dengan Fuzz Tea. Baru bercita-cita nak orang kata jaga makanan, jaga pemakanan, sebab hari ni ada makan terlampau banyak seafood lah, daging lah, apa semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Untuk nak dia orang selain daripada 2 ni, dia orang ada burger sekali tau. Tapi Marina paling suka adalah ayam ni dia ada rasa spicy, sour and then sweet a little bit. Tapi yang ini memang sedap, memang best. Korang kena makan ni kalau korang first time makan nak. And then satu lagi, yang ini adalah diorang panggil nakda. Ini panggilnya nakda. Kita panggil ayam lah, ayam goreng bersalut sos. And then satu lagi best seller diorang ni yang korang wajib ambil, iaitu bulgogi beef. Bulgogi beef ni adalah kentang, lepas tu ada beef kat dalam ni, and then with the white sauce. So yang ni memang kena makan sekali, sedap gila. Dia ada 2, satu ayam, satu beef. Tapi yang paling sedap adalah beef. Kita baru nak control beef kan, tapi tak apa, yang penting kita makan dulu yang ini. Sebab Marina pun dah lama dah tak makan nak ni, macam almost like 3-4 bulan tak makan dia. So kita start dengan kentang dulu. So, ni tunjuk korang. Ni dia, makan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mahal tak? Kita makan nak cepat. Korang boleh book, order Grab, itu korang pick up je. Kalau korang nak makan kat situ, Marina nasihatkan pergi outlet lain. Cuba tak silap sekarang ni dah buka beberapa branch kat area ni. Marina tak tahu kat mana. Mungkin queue tak panjang kot, tapi kalau dekat TRX selalu penuh. Jadi korang tunggu dalam 30 minit. Sedap. Sos putih ni kan, dia rasa berlemak tau. Mula Marina makan dulu, Marina ingat susu. Tak ada cheese dalam tu, tapi memang sedap. Kalau makan ni je dah kenyang. Alah. Sekarang makan satu lagi. So ni adalah ayam. Cicah sos dia sikit.
Dia ada pedas, masam-masam, manis macam tu. Ni isi ayam tau semuanya. So ni pun adalah kira macam, kalau korang makan kentang ni, korang kena ambil dengan ni. So dia baru ngam. Sebab yang itu dia tak ada rasa pedas langsung. Especially kita kan biasa makan benda yang ada rasa pedas sikit kan. Dia ayam ni wajib ambil. Spicy. Manis-manis sikit lah. Masam aku ni. Ada perahan lemon. Ya, tak. Makan dua ni je kenyang kau. Kau bayar makan nasi lah. Kenyang tu. Tak ada makan nasi lah tengah jadi. Biasa tau. Kawan cakap lah, tak payah makan nasi. Tapi tidak. Besarnya ni. Yang kecil. Bismillah. Itu sanity. Nampak sedap. By the way, kalau korang take away, kasih bagi biskut ni sekali. Asal order Grab food, akan bagi dengan cookies dia. Cookies dia pun sedap tau. So cookies dia. Kalau dine in situ memang tak pasti. Sebab Marina tak pernah dine in dekat nak TRS tu. Biasa kita take away sebab Marina kan kerja kat situ. So kita book Grab, jangan pergi pick up sendiri. Oh, pedas. Pedas ya. Kalau saya makan sekali kentang ni, kalau tak, kau tak sanggup. Apa cik mak kau tumpai ke? Okay lah. By the way guys, rate untuk dua ni the best. 9/10, 9/10. Sedap. Kenapa Marina tak bagi 10/10? Sebab kita kan tekak Melayu. Tekak Melayu mana boleh bagi rate makanan luar 10/10. Tu korang nak tahu sedap atau tidak, korang kena pergi sendiri and try sendiri nak kat Marina prefer TRX Mall. Korang pergi sana and try makan sedap ataupun tidak, and then korang boleh bagi feedback korang dengan komen dekat bawah. And by the way, kalau korang suka Marina punya video, jangan lupa tolong subscribe sekali. And thank you sebab tengok sampai ke penghujung. Okay, bye bye. Jumpa lagi lain kali.